adik-adik, bersama Kak Izzati lagi pada siri Bestnya Nak Lukis Apa Hari Ni. Hari ni akan nak ajak adik-adik cara untuk melukis tingkap kapal terbang. Akak akan gunakan buku Bestnya Melukis Percutian sebagai guideline akak. Kalau adik-adik nak lukis sama-sama dengan akak perlukan adik-adik untuk sediakan kertas, pensel dan juga pemadam. Dah ready? Jom ikut akak kita lukis tingkap kapal terbang. Okey, sekarang jom kita lukis tingkap kapal terbang. Okey, pertama-tama kita lukis bentuk bujur. Lepas tu kita buat belah dalam dia. Lukis satu lagi bujur. Dia selak tingkap dia. Sekarang kita boleh buat sayap kapal terbang. Pemandangan daripada malam. Lepas tu dekat atas awan, dekat atas mestilah ada awan. So kita pun lukislah awan. Okey. Sekarang kita nak perkemas kita punya lukisan. Okey. Sekarang jom kita color kita punya kapal terbang ataupun tingkap dia sebenarnya. Senang tak lukis tingkap kapal terbang dengan Kak Izzati tadi? Kalau adik-adik suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe buku bestnya. Okey, kalau adik-adik nak dapatkan juga buku lukisan yang akak guna tadi, adik-adik boleh dapatkan buku ni dekat website bestnya.com.my. Semoga kita jumpa lagi dekat episod seterusnya. Bye adik-adik.